Perangai dah macam pembangkang lah veteran UMNO seorang ni. Asal bertembung dengan parti lain, DAP juga yang dipetiknya. PAS yang nak lamar UMNO, bukan nak lamar DAP. Tapi DAP juga yang kena. Komen saya kali ni kena keras sikit memandangkan veteran UMNO ni agak celupak. Dengan perbandingan yang dibuat seperti PAS tak berjaya jinakkan kuda liar DAP lah. Dan DAP semakin jinak bila bersama dengan UMNO lah. Apa kamu ingat DAP ni parti Pak Turut ke? DAP ni adalah parti berprinsip. Parti yang utamakan kebajikan rakyat dan pembangunan negara. Bukanlah macam geng-geng pembangkang yang sepanjang masa main isu kaum dan agama. Nak dengar kamu dan pembangkang cakap pasal isu ekonomi, teknologi, pendidikan, bukan main susah sekali. Untuk pengetahuan kamu semua, kami DAP ni sejak dulu lagi bekerjasama dengan mana-mana parti atas dasar perpaduan dan kemajuan negara. Bukan sebab nak tunggang mana-mana parti demi kuasa macam yang kamu semua buat. Nak lawan dengan pembangkang? Lawanlah dengan cara gentle. Tak perlulah nak petik-petik parti orang lain. Jangan ikut perangai ketua pemuda UMNO yang celaru dengan siapa musuh dan siapa kawan. Dengan musuh cukup melunak, tapi dengan kawan sendiri, ditalanya habis-habisan.